Nabi kata orang yang paling baik ialah orang yang terbaik pada isterinya. Kenapa awak cakap awak ni pegang tangan isteri awak? Awak ni dengan isteri awak lembut betul lah. Sebab Nabi cakap, Nabi kata orang yang paling baik ialah orang yang terbaik pada isterinya. Sebab tu saya nak jadi orang yang terbaik bila saya buat baik pada isteri saya. Nabi menilai daripada isteri. Khairukum khairukum li ahlihi. Yang paling baik di kalangan kamu siapa? Yang paling baik pada isterinya. Nabi tak sebut yang paling baik di kalangan kamu yang paling tinggi tasbih dia. Dia tak sebut. No, ukurnya apa? Ukuran dia tu, isteri. Balik sat lagi, tuan-tuan tanya pada isteri. Som, abang ni okey ke Som? Abang baik tak Som? Boleh lah bang. Sudah tak? Dia cakap boleh lah bang, makna tak apa nak boleh bang. Cuba kita tengok apa yang kita buat pada isteri. Kita